Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada video ini, kami akan membentangkan hasil inovasi kami bagi tahun 5 bagi mata pelajaran sejarah. Nama inovasi yang kami cipta yang dinamakan sebagai eksplorasi wira tempatan. Ini adalah sedikit gambaran inovasi yang kami cipta, iaitu menggunakan aplikasi spot virtual. Ini merupakan ahli kumpulan bagi inovasi eksplorasi wira tempatan dan ini pula merupakan pensyarah penasihat bagi inovasi kami. Sekarang kita akan lihat kepada abstrak bagi inovasi kami. Okey, eksplorasi wira tempatan merupakan satu inovasi pengajaran dan pembelajaran sejarah bagi murid tahun 5 yang dibawakan bagi meningkatkan pemahaman murid terhadap tokoh-tokoh tempatan yang menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing serta sebab-sebab penentangan mereka. Inovasi ini mengintegrasikan pelbagai medium digital seperti Canva, YouTube EduPlay, Genially dan Spot Visual bagi menghasilkan pengalaman pembelajaran interaktif menyeronokkan serta ia juga berpusatkan murid. Pelaksanaan inovasi bermula dengan tayangan video melalui YouTube sebagai set induksi untuk menarik minat murid. Murid kemudiannya meneroka slide interaktif dalam Canva yang memaparkan maklumat berkaitan dengan tokoh tempatan seperti Dul Said, Datuk Maharaja Lela, Rentap dan Tok Janggut serta lain-lain lagi. Seterusnya, murid akan menjalankan aktiviti permainan bahasa melalui EduPlay seperti teka sila kata dan mencari perkataan sebelum menjawab kuis pengukuhan. Pada akhir pembelajaran, murid membuat refleksi terhadap ilmu yang dipelajari. Penggunaan inovasi ini membantu murid meningkatkan pelibatan aktif murid, mengukuhkan kefahaman fakta sejarah murid dan memupuk semangat patriotisme. Selain itu, inovasi ini sejajar dengan pembelajaran abad ke-21 di mana ia menekankan penggunaan teknologi digital dan pembelajaran aktif dalam bilik darjah. Sekarang kita akan lihat kepada pengenalan terlebih dahulu sebelum kita memasuki yang lebih dalam seperti objektif dan sebagainya. Okey, mata pelajaran sejarah sekolah rendah memainkan peranan penting dalam bentuk jati diri murid serta memupuk semangat cintakan negara dalam dokumen standard. Kurikulum dan pentaksiran iaitu DSKP tahun 5, murid perlu mengenali tokoh tempatan yang menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing serta memahami sebab-sebab penentangan mereka. Namun begitu, pengajaran topik ini sering dianggap sukar dan kurang menarik minat murid kerana ia melibatkan banyak fakta dan nama tokoh seperti Dul Said, Tok Janggut, Datuk Maharaja Lela dan sebagainya. Murid jadi mudah keliru antara tokoh serta peristiwa yang berlaku. Murid akan keliru tokoh Tok Janggut ni di negeri mana dan apa yang berlaku sebenarnya. Oleh itu, kami menghasilkan satu pendekatan pembelajaran kreatif dan interaktif yang perlu dilaksanakan bagi membantu murid memahami isi kandungan dengan lebih berkesan. Sehubungannya itu, inovasi kami iaitu inovasi eksplorasi wira tempatan dibangunkan dengan menggabungkan elemen teknologi digital dan gamifikasi. Penggunaan video, slide interaktif, permainan dan kuis membantu murid meneroka maklumat secara aktif. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran sejarah ni menjadi lebih seronok, mudah difahami dan dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar serta memudahkan mereka untuk faham dan elakkan mereka keliru dengan fakta, peristiwa dan sebagainya. Objektif inovasi ini, apabila kami menghasilkan inovasi ini, pertama, kita boleh lihat objektif, iaitu murid dapat mengenal pasti tokoh-tokoh tempatan yang menentang campur tangan
dan penjajahan kuasa asing. Sebagai contoh, murid-murid ini dia dapat kenal tokoh-tokoh. Yang kedua, murid dapat menyatakan sebab penentangan tokoh tempatan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Sebagai contoh, murid bukan sahaja mengenali tokoh, tetapi dia juga dapat menyatakan sebab apa tokoh ini menentang habis-habisan penjajah. Sebagai contoh, kenapa Tok Janggut berjuang habis-habisan menentang British. Sebagai contoh, murid dapat menjelaskan alasan Tok Janggut menentang British disebabkan British ini mengenakan cukai yang tidak sepatutnya ke atas orang Melayu. Maknanya British ini bertindak zalim dengan mengenakan cukai ke atas orang Melayu. Yang ketiga, dapat lihat murid dapat menghubungkaitkan perjuangan tokoh tempatan dengan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Mana di sini kami selit juga nilai dalam inovasi ini. Bukan sekadar mengenal pasti tokoh dan mengenal campur tangan ataupun sebab penentangan tokoh tersebut. Maknanya kita juga selit nilai, iaitu nilai kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Yang keempat, dapat dilihat di sini adalah murid ini dapat melibatkan secara aktif dalam aktiviti pembelajaran digital dan permainan pendidikan. Sebagai contoh, kita mengetahui murid ini dia tidak suka belajar melalui buku semata-mata. Apabila kita membuatkan inovasi ini dalam bentuk digital, diharapkan murid ini dapat menunjukkan minat yang tinggi terhadap mata pelajaran sejarah. Dan terakhir sekali, murid ini dapat membuat refleksi tentang nilai patriotism dan kepentingan menghargai perjuangan-perjuangan tokoh yang terdahulu. Baiklah, kita lihat kepada carta alih idea inovasi, bagaimana inovasi ini dijalankan dan bagaimana inovasi ini murid menggunakannya. Pertama sekali, murid perlulah membuka aplikasi sport virtual. Kemudian, murid akan didedahkan kepada laman sport virtual yang mana laman ini diintegrasikan dengan pelbagai medium pembelajaran. Sebagai contoh, pada awalnya murid akan menonton video pengenalan tokoh tempatan melalui laman YouTube. Selepas murid siap melihat kepada video pengenalan kepada tokoh-tokoh tempatan yang menentang penjajah, murid seterusnya akan meneroka slide interaktif berkaitan tokoh tempatan melalui Canva. Di dalam slide ini dijelaskan dengan lebih lanjut tokoh itu mengapa tokoh ini menentang kepada penjajahan. Setelah mana murid membaca semua slide interaktif ini, murid akan menjalani aktiviti permainan bahasa teka-teki perkataan melalui aplikasi EducaPlay. Seterusnya, untuk mengukuhkan kefahaman murid, murid kemudian akan menjawab kuis kepada pengukuhan melalui aplikasi Genially. Seterusnya, murid akan membuat kepada refleksi pembelajaran melalui inovasi digital ini. Kesimpulannya, inovasi eksplorasi wira tempatan dapat membantu murid tahun 5 memahami tokoh tempatan yang menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing dengan lebih menarik dan bermakna. Integrasi pelbagai medium digital menjadikan proses pembelajaran lebih interaktif, menyeronokkan dan berpusatkan kepada murid. Selain meningkatkan penguasaan isi kandungan sejarah, inovasi ini turut membantu murid mengembangkan kemahiran komunikasi, pemikiran kritis dan penggunaan teknologi digital. Nilai patriotism serta penghargaan terhadap perjuangan tokoh tempatan juga dapat dipupuk dalam diri murid. Oleh itu, inovasi ini berpotensi untuk diperluaskan dalam pengajaran sejarah sekolah rendah bagi mewujudkan pembelajaran yang lebih kreatif, efektif dan selaras dengan keperluan pendidikan abad yang ke-21. Dan ini merupakan rujukan kami gunakan. Jadi, setakat itu saja pembentangan inovasi kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.